Bismillahirrahmanirrahim. Saya nampak sambutan kedua-dua parti agak sama banyak kalau dibandingkan dengan penamaan calon tahun-tahun lepas. Jadi kita nampak ada balance. Penyokong Bahasa Malaysia PRU 13 yang ini tahun ni memang hebatlah, yang ramai yang bersokongan BN sama dengan kita sokong dengan PM. Pasal yang Najib yang banyak kan bagi untuk peruntukan-peruntukan PRIM dengan bantuan sekolah yang dah tekun, loan tekun dengan macam-macam. Ini kali pertama saya bersama dengan penamaan calon di kawasan Gombak ini. Saya nampak meriah sungguh kali ini dari dua belah pihak, BN dan juga Pakatan Rakyat. Saya berharap semuanya berjalan lancar. Penamaan calon kita dapat lihat semangat jentera, semangat penyokong hari ini adalah lebih baik daripada 2008. Dan kalau kita lihat sambutan yang diberikan hari ini, Barisan Nasional, jumlah penyokong ahli parti yang hadir hari ini adalah melebihi Pakatan sendiri. Sekarang ni 2013 ni memang lagi hebat dah. Sengit, panas. Tak payah kita gaduh-gaduh. Kita kalau perlawanan pun kita nak menang aja. So bagi saya adalah PM kita macam bapa saya. Kalau dalam rumah bapa tak betul, semua tak betul. So we love our parents and our father, we love PM. PM dah buat pun macam-macam untuk negara kita. You tengoklah dari tahun lalu kita kata election sampai sekarang baru masa pun dah tiba. Janji yang dia janji semua ditepati. Saya tengok pada kali ni PRU sungguh hebat. Kita punya penyokong keadilan PAS dan Pakatan Rakyat semua okey. Saya rasa penyokong BN, kalau macam cakap penyokong BN ni memang orang kata semangat yang kuat. InsyaAllah saya rasa pada periode kali ini BN akan menang. InsyaAllah saya rasa macam tu. Memang lebih hebat daripada tahun lepas. Berawak ramai-ramai dibandingkan tahun 2008. Saya yakinlah insyaAllah kalau ni. Bagi saya apa yang saya nampak pada hari ini sangat meriah. Dan berbeza daripada tahun-tahun 5 tahun yang sebelum ini. So PRU kali ini lebih bagi pemuda, lebih bermakna bagi kami untuk bangkit balik. Ini kalilah kita tukar, insyaAllah. Betapa ramainya penyokong kami tadi, dah berapa ribu orang kan, insyaAllah saya rasa. InsyaAllah. Tanpa bayaran, ini bukan paksaan, sukarela. Dan kita dapat lihat rakyat hari ini tidak sabar untuk keluar mengundi. Dan pastinya pilihan rakyat kali ini adalah Barisan Nasional. Calon-calon yang bertanding pada kali ini profesional dan juga berkempenlah dengan berhemah. Lagi nak kacau buat apa? Tadi tengok macam kita lawan-lawan dengan pembangkang. Itu bukan gaduh. Kita pun sebagai rakyat, dia pun sebagai rakyat. Bila perlawanan bola sepak pun kita sokong, bila dah menang kita selesai. Kita harap agar pengundi akan membuat pertimbangan sewajarnya untuk memilih wakil mereka di Parlimen dan juga adun di negeri Selangor. Sambutan kedua-dua calon juga agak menarik, menampakkan satu proses demokrasi yang sangat kita harapkan di negara kita. Apa-apa pun saya rasa insyaAllah. So kita sokong BN. I love BN. BN is my choice. Gombak! 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 Malaysia.